Sekitar 235 juta tahun dahulu, jauh sebelum dinosaur seperti Tyrannosaurus Rex menguasai daratan, bumi berada dalam zaman yang sangat berbeza. Benua-benua masih bersatu membentuk Pangea dan daratan dikuasai oleh pelbagai reptilia purba yang pelik dan menakutkan. Antara pemangsa paling menggerunkan ketika itu ialah seekor reptilia bernama Luperosuchus. Namanya bermaksud buaya seperti serigala. Walaupun rupanya mengingatkan kita kepada buaya, Luperosuchus sebenarnya bergerak dengan cara yang sangat berbeza. Kakinya berdiri tegak di bawah badan, membolehkannya berjalan dan mungkin berlari lebih pantas daripada buaya moden. Dengan panjang sehingga 5 meter, kepala besar dan gigi tajam melengkung, Luperosuchus adalah salah satu pemangsa darat utama zaman Triassic. Ia mungkin memburu pelbagai haiwan lain yang hidup di daratan purba. Reptilia kecil, herbivor awal, malah amfibia gergasi yang hidup berhampiran sungai dan paya. Namun dunia ketika itu masih dalam proses berubah. Kumpulan reptilia yang dipanggil Archosaur sedang berevolusi dan bersaing untuk menguasai daratan. Daripada kumpulan inilah, akhirnya muncul haiwan yang akan mengubah sejarah bumi, dinosaur. Dan walaupun Luperosuchus pernah menjadi salah satu pemangsa paling hebat pada zamannya, ia hanyalah sebahagian daripada bab awal dalam kisah panjang evolusi pemangsa di daratan. Sebuah dunia purba sebelum dinosaur benar-benar mengambil alih.